Assalamualaikum semua. Saya Nur Izara Sofia binti Muhammad Azmil, wartawan cilik Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Hari ini saya bawakan seorang tokoh murid yang bukan biasa-biasa. Kalau ibarat buah, bukan sekadar buah apel merah di pasar malam, tapi macam buah naga, unik, segar dan penuh khasiat. Jom kita kenali siapa gerangannya. Di Johor Bahru, lahir seorang puteri sulung daripada 3 beradik bernama Amni Fatia binti Abi Firdaus. Seorang yang rajin dan berwawasan tinggi. Kini beliau menjawat ketua pengawas di sekolahnya. Hobinya melukis, namun cita-citanya tinggi, ingin menjadi pensyarah suatu hari nanti. Antara kejayaan Amni ialah Johan Masterchef Cilik Negeri Melaka. Tempat ketiga bicara buku peringkat negeri dan tokoh kurikulum harapan sekolah pada tahun 2024. Tokoh murid yang kita bawakan pada hari ini bukan sahaja pintar, malah cantik manis orangnya. Baiklah, boleh saudari memperkenalkan diri kepada penonton kita? Assalamualaikum. Saya Amni Fatia binti Abi Firdaus, murid tahun 6. Saya merupakan ketua pengawas dan tokoh dalam sekolah. Setiap insan yang berjaya mesti ada power bank yang cas semangatnya. Jadi, siapa agaknya sumber inspirasi saudari Amni? Alhamdulillah, sumber inspirasi utama saya ialah kedua ibu bapa yang sentiasa berkorban untuk kejayaan saya. Namun, sebagai seorang hambanya, saya percaya inspirasi tertinggi datang daripada ajaran agama Islam. Itulah yang meneguhkan hati saya, bak pelita yang tidak pernah padam menerangi jalan. Bagusnya Amni, seronok saya mendengarnya. Soalan seterusnya, ramai murid sering berasa sukar mengurus masa. Padahal masa itu ibarat emas, semakin berlalu semakin berharga. Jadi bagaimana pula cara saudari menguruskannya? Pada saya, pengurusan masa ialah kunci utama. Saya menyusun jadual belajar dan mendahulukan tugasan yang penting. Yang lebih utama, saya tidak pernah lupa untuk berdoa agar Allah mempermudahkan segala urusan saya. Kerana doa itu senjata mukmin. Saya sangat bersetuju dengan awak Amni. Doa itu memang sahabat akrab kita. Namun, setiap orang pasti berdepan dengan cabaran. Apakah cabaran terbesar yang pernah saudari alami dan bagaimana pula cara saudari mengatasinya? Cabaran terbesar yang pernah saya hadapi ialah rasa kurang yakin pada diri sendiri. Kelemahan ini saya dapat atasi dengan berlatih bercakap di hadapan cermin dan meminta bimbingan daripada guru. Akhirnya, saya menjadi johan pertandingan bicara buku peringkat daerah dan tempat ketiga di peringkat negeri. Alhamdulillah. Wah, awak memang layak diangkat sebagai tokoh murid Amni. Soalan terakhir daripada saya. Kalau saudari nak tinggalkan nota cinta buat rakan-rakan puteri Islam di seluruh Malaysia, apakah pesanan yang nak dikongsikan? Pesanan saya, jadilah asli puteri Islam yang menjaga akhlak seperti menjaga permata berharga, menimba ilmu dengan penuh kesungguhan dan berbakti kepada masyarakat dengan ikhlas. Kita mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu dan beramal seiring dengan matlamat puteri Islam Malaysia. Demikianlah wawancara kita bersama tokoh murid. Kita dah dengar rahsia kejayaan saudari Amni. Disiplin macam jam loceng, doa macam minyak wangi, usaha gigih macam semut. Puteri Islam yang tak pernah luntur. Semoga perkongsian ini bukan sekadar singgah di telinga, tapi melekat di hati. Bunga mawar mekar berseri, harumnya kekal sepanjang masa. Puteri Islam teguh berdiri, menyuluh bangsa dengan cahaya suasa. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Puteri Lembaga Islam riang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama